Adik perempuan kepada bekas penyerang Harimau Melaya, Hadin Azman, yang dilaporkan hilang sejak 12 hari lalu sudah ditemui dalam keadaan selamat. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Assistant Commissioner Muhammad Lazim Ismail berkata, Nur Halisha 16 tahun ditemui di rumah keluarga angkatnya di Jalan Sikamat Lama, Seremban Putra, Negeri Sembilan. Nur Halisha dikatakan hilang ketika pulang dari sekolahnya di Jalan Pil 25 Februari lalu. Laporan kehilangan remaja perempuan itu dibuat ibunya pada jam 11.29 malam pada hari yang sama, yang memaklumkan menghantar anaknya ke Sekolah Menengah Kebangsaan SNK Convent di Jalan Pil pada jam 7 pagi. Wanita itu katanya kemudian datang semula ke sekolah pada jam 4 petang untuk mengambil anaknya pulang kerana remaja itu memaklumkan mempunyai kelas tarian. Bagaimanapun, selepas menunggu hampir 40 minit, anaknya tidak ada dan pengawal keselamatan sekolah memaklumkan tiada lagi pelajar berada di sekolah pada waktu itu. Pengadu kemudian menghubungi rakan sekelas anaknya dan dimaklumkan bahawa anaknya telah pulang ke rumah sendirian dengan berjalan kaki jam 5 petang dari kawasan Taman Permainan Projek Perumahan Rakyat PPR Laksmana Jalan Pil. Sehingga laporan polis dibuat, anak pengadu tidak dapat dijumpai.